Selam bawah. Tu lah. Assalamualaikum geng. Okey, hari ni aku pergi mancing lagi. Aku sebenarnya ini first time aku memancing kolam. So sekarang aku ada dekat ni bagi korang yang tahu kat sini, ini adalah kolam MV lah. So aku first time jejak kat sini. Okay, ini first time aku jejak kolam MV. First time juga aku mancing kolam. So hari ni aku nak pakai Buzen ni. Ni aku dah beli lama, tapi aku tak pernah pakai. So aku nak masukkan tali dulu. Hari ni aku bersama dengan adik aku. So dia lah yang meracun aku untuk memancing kolam hari ni. Okay geng, jom kita buat persiapan dulu. Doakan untuk pertama kalinya ada manis untuk hari ni. Woi, menarik siap kolam ni. Oh, dia ada satu kolamnya. Geng, aku baru siap setting. Aku sudah dekat 40 minit aku kat sini. So perambut ni aku beli je dekat kedai. So FG Note ni lah tadi yang buat penat-penat ni. Yang lama ni okey aku. Ni first time aku ikat FG Note. Boleh aku macam ni lah setting aku. Aku pakai mesin baru daripada Buzen. Ni baru nak pakai, baru nak try. Harap-harapnya. Okay geng, let's go geng. Ni ada yang meracun. Layan je lah. Racun okay. Itu pasti. Racun itu benar. Biar harap tak kumpau je First time mancing kolam. Let's go geng. Oh geng, kasih. Apau dulu geng. So sekarang ni mana adik aku? Pancing turun, strike night. Activity map vibe tak kaya. Air tenang tapi tak baik. Tunggu masa corang melentik. Strike, pancing turun, strike night. Activity map vibe tak kaya. Air tenang tapi tak baik. Tunggu masa corang melentik. Tadi yang baru lepas. Sempat tadi Lagi dari kata yang lain ada lain. Tapi tak main-main. Yang lain tu dia akan lepas balik. Dia tak ada tunggu. B tu apa? T tu apa? Ni lepas ikan tadi. 15 ekor. So ini lah waktu-waktu dia lepas ikan yang pukul 4, pukul 6, pukul 8, pukul 10, pukul 12. So tadi pukul 4 dia baru lepas ikan. So ada ikan MJ dengan ikan dia. Okey, baru tahu. Like share follow kalau kau rasa vibe. Activity padu memancing gaya tribe. Like share follow kalau kau rasa vibe. Activity padu memancing gaya tribe. Yeah, pancing turun, strike night. Activity vibe tak kaya. Tenang tapi tak baik. Tunggu masa corang melentik. Strike night, pancing turun, strike night. Dari pakej 8 jam, 4 jam, 6 jam, 3 jam, 5 jam dan pakej semua. Gasak. Ni komplot ke? So sini ambil udang. Kemudian kita ambil 4 ekor dulu. Okay geng, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah nak mula mancing. Ini pertama kali aku menjejakkan kaki di kolam. Tu dah gasak tu. Tu. Tahu? Ni boleh. Okay, let's go. Disebabkan aku first time, jadi aku kena pergi dekat tempat yang tak ramai orang. Supaya kalau ada benda kelakar yang aku buat, orang lain tak boleh tengok lah.
Harap-harap tak ada lah benda pelik-pelik yang berlaku. Aku ni dah lah first time mancing. Tu kan, dia orang tengah lepaskan ikan tu kat ujung. So beginilah suasana ni mancing. Boleh? Boleh je. Akhirnya sampai geng. Mari mancing. Pak kosong. Okay, sekarang ni kita kena cangkuk udang dulu. Hasil daripada kita tengok TikTok, tengok YouTube kan. Oh, kau cangkuk kepala lah? Ekor boleh kan? Boleh. Jadi jangan mati. Ui, media pula udang ni. So aku akan buat Dulu kan bantai kat sini kan. macam ni. So aku harap dia bertahan lah geng. Marim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, ini first drop kita untuk mancing kolam ni. Hati dia. Okay geng, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia, first drop of the day. Okay, check drag. Kemudian kita tunggu. So untuk awal ni aku punya plan, aku nak main bottom dulu. So tak main karau. So untuk permulaan tak nak habiskan tenaga. Okay, juga bismillah. Moga ada manis-manis. Okay, aku buat pembalingan tadi lebih kurang 10 minit lah. So kita masuk dalam pukul 4.10 minit, 5 jam. Lebih kurang pukul 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pukul 9 lah. Okay. So hari ni relax lagi. Sebab kalau ikut aku rasanya dalam pukul 4 macam ni ikan tak berapa agresif lagi. So aku punya teori 6 nak ke pukul 7 baru ikan akan agresif. So waktu tu baru aku akan betul-betul cari ikan lah. So untuk yang ni aku just main bottom je. So tunggu ikan untuk mencari udang. So nanti baru kita buat udang mencari ikan. Bismillah. Kiri, kanan. Lagi. Lagi. Lepang. Hari ni kena buat kerja. Alhamdulillah. Kena buat kerja. Ya. Alhamdulillah. Gambar. Inilah dongkol lah apa lah. Ada tak. Ada tak. Dep.
Nasib baik lah. Ui, Sakut tadi. subscribe. Apalah kau lu. Iyalah. Okay. Okay, MB. Engkau call dengan mengaku strike, man. Nampak lagi? Oh, okay. Nanti aku balik sini aku kerja kau. InsyaAllah. Bau sekor ni. Bau sekor. Tai kau. Tai kau. Kalau ikan tu dengar cakap. Kalau ikan tu dengar cakap tak ada hal. Cantik, YouTube ada. Tuh. Ni macam kau bawa mulut ke insang? Masuk mulut. Insang. Pandai lah kau buat. Sabar. Okay. Alhamdulillah. Tengok tadi tak rakam. Rasanya ada rod baru. Tengok tadi tak rakam. Tak sia-sia beli rod baru. Dia tak boleh ni lah. Tak boleh apa? Boleh hilang. Buat apa dah? Sebab orang suka dasar dia banyak lemut. Alhamdulillah. Oh, Dah pasti hilang. udang tangkap udang. Sangkut. Tak. Oh, dia. Yeah. Layan. Alright, itu dia. Adik-beradik strike. Itu dia. Kiri. Drag. Ya. Jangan longgar drag. Kiri. Alright. Okey, layan. First strike eh. Selam bawah. Tu lah. Alhamdulillah. Itu dia. Adik tak kumpau, abang tak kumpau. Alhamdulillah. Gila lagi aku. Dia kau punya tengok. Senyum sikit. Yeah, itu dia. Angkat ikan. Itu dia. Ada senyum. Baru belajar buat FG Note. Gambar. Ni, pakai payah. Tu bayar tepi tu. Tepik mulut dia. Pegang ekor. Kau ambil gambar potret. Okey. Pegangnya lah ni. Come on, ni biasa main sungai. Biasa main air masin ni. Dah lah tak payah. Cepat. Makan dalam abang. Sampai buntut dah ni. Makan sampai buntut lah. What the fish? Bergigil lah.
Ya geng, tadi pergi tapau udang habis. So lagi kurang 2 jam setengah lagi. Strike lagi. Sekarang ni belah belakang pula geng. Tadi semua belah depan. Dia berada. Macam kapal layar. Ya, adik aku dah strike, aku dah strike. So dua-dua jenahak lah. So kita try je geng. Menjanam ke udang. Ada. Tak kena. Aduh. Kudung. Tak kena geng. Yalah, dia betul makan. Putus terus. Macam ekor kan, macam kepala pula. Tadi colek kepala. Dia tak pakai ekor. Ekor kan? First time mancing macam ni abang. Tak pernah mancing kolam. Kena racun pula. Bismillah. Biasalah, kita kan first time. So, ada benda baru yang aku belajar untuk main kolam. So, teruskan lagi je. Ada lebih kurang lagi 2 jam. Lebih kurang. Okay. Steady. Sekarang pukul 8 dah. So, baru lepas ikan. Kita tengok siapa yang kena. Okey geng, aku dah dekat pintu keluar. So kita punya tinggal lagi dalam setengah jam lah, 40 minit. So aku main dekat dengan Sangka ni. Try. Ni last call lah geng. So kejap lagi aku update berapakah hasil tangkapannya untuk hari ni. Okey geng, waktu mancing dah habis. So ni dah 2 hasil dia. Orang yang mana? Tak ni. Ha? Tak. Orang punya ni. Yang ni? Ni. Ni. Kau punya nombor 2. So, ini adik aku punya. Ni aku punya. First strike. Ini first strike, ini second strike. Second strike. So aku rasa sampai sini je lah aku punya konten mancing. Alhamdulillah. Pertama kali mancing kolam. Inilah hasil dia. Ada satu lagi tu aku bukan lucut, aku salah hook. So first time kan. Okay. Mantap geng, ada hasil, ada manis-manis. 2 ekor ikan jenahak. Aku rasa sampai sini je. Kita jumpa lagi next konten. Terima kasih yang tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel aku. Itu dia. Assalamualaikum. Bye bye. Yeah. Yeah. Pancing turun, strike naik. Aktiviti map vibe tak cair. Air tenang tapi tak baik. Tunggu masa joran melentik. Strike. Pancing turun, strike naik. Aktiviti map vibe tak cair. Air tenang tapi tak baik. Tunggu masa joran melentik. Strike. Masuk hutan, masuk sungai bro, kita cari port. Umpan terbaik, teknik cinta main shot. Set kamera, tekan rakam konten padu tiap episode. Ikan besar buat hal joran menjerit non-stop. Pancing turun, strike naik. Aktiviti map vibe tak cair. Air tenang tapi tak baik. Tunggu masa joran melentik. Strike. Pancing turun. Strike. Pancing turun.
Yeah, yeah, yeah. Like, share, follow kalau kau rasa vibe. Aktiviti mepadu memancing gaya tribe. Yeah, like, share, follow kalau kau rasa vibe. Aktiviti mepadu